Sebelum kau bayar booking untuk mana-mana rumah, cek APDL dulu. Kalau kau dah bayar baru nak cek, memang pisang lah. Kalau Uh-oh. tak jadi apa-apa, nasib baik. Hari ni, aku ajar kau 3 benda yang kau kena cek sebenarnya. Dah cek benda-benda ni, baru kau decide nak bayar booking ke tak. Aku perasan, ada orang di jenis excited gila masa tengok show unit. Relate lah. Lepas tu, terus nak booking. Ejen pula pandai menekan-nekan. Padahal, ada benda ni kau kena cek dulu. 10 minit pun tak sampai. Benda ni basic je. Kalau benda basic ni pun kau tak buat, memang bahaya. Ada orang tu, dia terus bayar booking. Tak cek apa-apa. Lepas tu baru dia terfikir tiba-tiba, projek ni okey ke sebenarnya? Duit dah keluar ni. Kalau projek tu sebenarnya problem, memang habis. So sepatutnya, kau kena cek dulu benda-benda ni, baru kau bayar. Tu pun lepas kau puas hati semua benda lah. First, kau kena cek APDL. Ni paling basic. Make sure projek tu ada APDL yang valid. Nama projek dengan pemaju tu sepatutnya matching dengan dia punya iklan, dengan dia punya brochure. Tapi, kalau kau cek dia tak sama, kau relax dulu. Tak payah takut lah terlepas unit yang kau minat sangat tu. Kau cari je unit lain nanti. Jauh lebih baik daripada duit kau burn macam tu je. Sebab bayar booking untuk projek yang bukan-bukan. Yang kedua, kau cek status projek tu dengan status pemaju. Kau tengok, projek tu ada masalah tak sebelum ni? Developer tu pernah ada isu ke tak sebelum ni? Bukanlah nak cakap kalau ada delay tu confirm problem. Sebab kadang-kadang construction ni memang ada delay. Tapi kau kena tahulah delay sebab apa. Lama sangat ke? Kalau delay sampai 10 tahun, agak-agak lah. Kau kena tahu risiko-risiko ni. Kalau sekarang ni kau tengah cek mana-mana projek, WhatsApp je aku pun boleh tolong cek. Yang ketiga, cek proses untuk bayar booking ni. Sebelum kau bayar apa-apa, confirmkan dulu bayar macam mana, masuk akaun mana, siapa penerima tu, company mana, rupa resit official dia tu macam mana. Benda ni simple je. Tapi kalau dia banyak cekadak, buat leceh, adalah tu benda-benda yang dia nak sorok. Bahaya tu. Jangan sebab kau nak lock unit yang kau suka sangat-sangat tu cepat-cepat, kau pergi skip cek benda-benda ni. So ingat cek APDL, cek status projek dengan pemaju, lepas tu cek proses bayaran booking ni macam mana. Kau kena buat 3 benda ni baru kau fikir, bayar booking ke tak? Kalau kau tengah usah-usah area JB dan kawasan sekitar dia, aku ada satu dokumen ni. Nama dia Johor Project Cheat Sheet. Dalam ni ada summary untuk info penting-penting macam harga per square foot, developer dia siapa, expected siap bila dan macam-macam lagi lah. Senang kau nak compare mana-mana projek yang kau rasa berminat. Link ada kat description. Tapi kalau kau ada benda tak faham, WhatsApp je aku terus. Next, aku ada video cerita pasal hidden cost selain daripada 10% down payment tu. Klik video tu dan tengok sekarang.